Salam sejahtera semua. Okey, hari ni kita ada Earth Auger. Ni mesin korek tanah Earth Auger. Okey, kami ada banyak unit kat sini. So, yang ini kami akan tunjukkan cara nak hidupkan enjin auger dan cara betul nak pasang dia punya mata. Yang ini hari ni kita ada untuk demo mata saiz 4 inci. Okey. So, pertama sekali pastikan ada isi petrol. Dia petrol wajib guna campuran tuti Petrol biasa, okey, RON 95, 97 campur dengan tuti. Okey, campur dekat tong dia punya botol sini. Okey, itu langkah pertama. Langkah kedua, primer. Yang ini dipanggil primer. Okey, tekan primer guna ibu jari lebih kurang 2-3 kali. 1, 2, 3 sampai dia punya minyak naik dekat saluran sini. Alright. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, pastikan butang berada di posisi on. Kami dah siap tanda butang dia on, ni off, yang ini on. Alright. Dah tu baringkan macam ni. Alright, baringkan dan start. Boleh start, tarik tali. Sebelum tu pastikan choke berada di posisi on. Yang ini choke. Okay, choke dia ada atas tali starter, berada di posisi on. Okay, dah on, baringkan macam ni, pijak dengan kaki dan tarik tali sampai dia start. Okay, nak matikan enjin, off. Right, so senang sahaja ikut step yang saya bagi tahu tadi, memang senang. Right, dan untuk pasang dia punya mata senang saja, dia mata akan datang sekali dengan pin dan juga clip. Okay, pin, clip dengan dia punya batang dia. Right, masuk ikut lubang. Okay, dia ada lubang dekat body mesin ni. Ada satu lubang dekat dia punya mata, align. Okey, pastikan selaras, masukkan mata. Okey, lubang dangam. Masukkan pin. Ini dia memang ketat so memang kena adjust betul-betul sikit. Okey, dah masuk. Masukkan dia punya clip dekat bawah. Lubang ni, masukkan clip. Itu saja. Alright, dan sudah boleh gali. Start enjin dah boleh gali.